Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Farin Ahmad. Dan dalam episod yang lalu kita telah pun melihat bagaimana motif ukiran kayu dipindahkan ke medium digital. Dan untuk episod kali ini kita akan menyaksikan transformasi daripada motif digital menjadi ukiran nyata menggunakan kaedah yang menghiasi produk kayu dihasilkan oleh usahawan tempatan. Jom kita lihat perjalanan seterusnya. Di sebalik Bayu Biru Tasik Sik Kedah terdapat kisah seorang anak tempatan yang menjadikan kayu sebagai sumber rezeki dan warisan bangsa. Demi merealisasikan usaha MTIB, Syarizad menghasilkan produk daripada motif ukiran yang telah didigitalkan oleh Pereka Tanggam. Di Kedah ni saya bermula dengan ukiran laser. Saya menghasilkan produk-produk laser. Jadi daripada produk laser kemudian saya ubah kepada CNC lah. Jadi dua itulah yang saya main peranan. Kemudian daripada ukiran kecil laser dan juga CNC saya ke perabot pula menggunakan kayu. Bermula dengan ukiran laser dan CNC, kini Syarizad turut menghasilkan perabot kayu yang dikenali sebagai produk lipat. Okey, ini produk yang dihasilkan oleh Q-Design yang kami kenali dia sebagai lipat. So ini motif yang direka oleh pengukir dan kita implementkan menggunakan mesin CNC dan juga laser lah. Kenapa kita panggil lipat? Sebab ini yang kita panggil sebab benda lipat. Okey. Jadi benda ni beroda dan mudah untuk dibawa lah. Okey. Dan kita ada motif yang untuk kita kedengarkan lah. Ini motif yang disediakan oleh pengukir. Ada dua teknologi yang kita guna. Yang pertama adalah kita menggunakan CNC dan juga yang satu lagi kita menggunakan laser untuk kita ukir di atas kayu. Ini contoh motif yang kita menggunakan mesin CNC untuk kita buat ukiran. So ini mesin dia. So hasil dia last sekali kita akan dapat macam ni. Ini motif yang kita dapat dengan menggunakan mesin laser. Okey, ini contoh di tengah jalan. Akhirnya ini yang kita dapat selepas kita selesai laser. Bagi Syarizad, cabaran utama yang dihadapinya adalah bahan mentah dan persaingan harga. Namun, dengan mencipta produk baharu yang relevan dan terkini, beliau mampu kekal bersaing di pasaran tempatan. Produk lipat ni wujud asal dia adalah apabila tim saya sendiri nak pergi pameran. So, apabila kita nak pergi pameran ni, masalah utama adalah kita nak bawa barang. Terutama rak lah. Jadi dengan menggunakan produk lipat sendiri yang kita orang wujudkan ni, jadi dia mudah. Siapa pun boleh handle dan kita boleh dengan masuk dalam kereta dan sebagainya. Jadi daripada situ kita groomkan dan menghasilkan produk kita. Sebab saya starting kayu zero. So, macam mana kita boleh move to ke kayu? Sebenarnya daripada MTIB lah. Dengan idea daripada kerjasama dia orang lah sebenarnya. Tahun 2024 menjadi titik penting apabila Q-Design telah terpilih untuk menyertai lawatan teknikal usahawan industri ukiran kayu ke Jepara, Indonesia sekaligus mengukir pengalaman berharga. MTIB sendiri menghantar saya ke Jepara, Indonesia untuk bagi pendedahan yang lebih mendalam tentang perabot kayu. Jadi di situ kita dapat lihat sesuatu, rupanya ada benda yang lebih, kita boleh come up dengan produk yang lebih baik lah. MTIB bukan sekadar memberi bantuan tetapi membuka peluang, memberi idea dan mengumpulkan pakar serta usahawan kayu di seluruh Malaysia untuk berganding bahu. Inisiatif proses pendigitalan motif ke pembuatan produk ini juga turut diusahakan oleh seorang anak jati Johor pengasas Flatpak Sendirian Berhad iaitu Muhammad Tarmizi. Background kita adalah design. Jadi kita cuba untuk implement design dari segi produk, mengolah idea yang lebih besar macam mana brand Flatpak tu dikemaskan sebagai satu brand perkayuan yang ada design dan berinovasi. Menurut Muhammad Tarmizi, antara kriteria utama dalam menghasilkan sesebuah produk adalah berdasarkan permintaan pengguna. Dari situlah lahirnya Bakeboard, sebuah produk yang bukan sahaja praktikal tetapi juga versatile dalam kegunaannya.
terdiri daripada papan pasak tu sendiri, dan kita ada para, dan ini adalah batang pasaknya. Dan ini adalah ukiran yang kita dah diterjemahkan motif lada hitam menggunakan laser cut punya method. Jadi yang ni adalah kita menggunakan kayu oak, berwarna oak, kemasan oak, dan kita engravekan menggunakan CNC, dan papan ini sendiri dihasilkan menggunakan CNC. Yang ini kita memberikan kebebasan kepada pengguna macam mana cara dia nak menggunakan atau menyusun papan para ni sendirilah. Cara dia nak display barang ke, macam mana dia nak letak buku ke, sama ada dia nak letak bacaan ataupun barang jualan dia. Ini bergantung kepada cita rasa pengguna tu sendiri. Selepas pengukir memberikan reka bentuk motif kepada pereka tanggam akan digitalizekan hasil lukisan tangan tu kepada bentuk lukisan digital, dan kemudian lukisan digital tu akan diterjemahkan kepada lukisan pemotongan, iaitu kita masukkan dalam software dan setkan line-line yang akan dipotong dan juga line yang akan diukir yang begini rupa lah. Dan selepas kita setkan, baru kita masuk kepada mesin dan kita potong. Di sinilah jelasnya peranan MTIB sebagai sebuah agensi kerajaan yang menghubungkan pengukir dengan usahawan moden untuk memartabatkan warisan seni negara. Peranan MTIB adalah untuk menggabungkan dan menjadi titik pertemuan antara pemain industri dan juga pengukir yang saya bekerjasama tu datang daripada Kelangkawi. Jadi kalau kita yang bergerak di kawasan selatan ni tak akan bertemulah dengan pengukir dari belah utara. Jadi untuk menemukan pengukir kepada kami untuk membuatkan produk itu lebih kepada satu produk yang komersial lah. Inisiatif MTIB ini bukan sahaja membuka ruang pasaran tempatan, malah turut membuka peluang untuk seni ukiran kayu menembusi pasaran antarabangsa. Pemain-pemain industri perkayuan dekat Johor ni patut mengambil peluang pembukaan ekonomi Malaysia Singapura ni untuk mempromosikan pendigitalan dan produk-produk perkayuan di Johor lah. MTIB membuktikan seni ukiran kayu masih relevan, masih bernilai, dan ia bukan sekadar warisan sejarah tetapi satu industri untuk digalas oleh generasi masa depan. Terima kasih MTIB atas peluang yang diberikan untuk kami bekerjasama dalam program ini bersama pengukir-pengukir tempatan dalam kita meraihkan seni ukiran dan juga pengukir-pengukir tempatan, dan kita mempromosikan produk-produk ini ke arah ke pasaran tempatan dan juga antarabangsa. Seni di tangan tukang, indah di mata memandang. Perjalanan seni ukiran kayu ini tidak mungkin sampai sejauh ini tanpa sokongan MTIB. Seni ukiran kayu bukan sekadar sejarah tetapi terus hidup, relevan dan industri yang tinggi nilainya di pasaran tempatan maupun antarabangsa. Secara amnya, Dr. terangkan kepada kita tentang komitmen kerajaan melalui MTIB dalam pembangunan industri seni ukiran kayu negara. Secara amnya, komitmen kerajaan sebagaimana terkandung di dalam Pelan Strategik Industri Ukiran Kayu Negara, dan kita ada bahagian khusus, bahagian pemerkasaan ekonomi Bumiputera dan kuasa yang diberi bawah Akta 105 untuk memastikan keseluruhan usahawan Bumiputera terus berkembang, khususnya dalam segmen industri ukiran kayu negara. Baik Doktor, saya juga difahamkan ini merupakan siri ketiga projek aplikasi pendigitalan pembangunan produk kayu dan reka bentuk kayu. Jadi mungkin Doktor boleh terangkan dengan kita mengenai projek itu dan juga jangkaan impaknya. Betul, projek ini merupakan siri yang ketiga dan ia merupakan salah satu skop dalam program di bawah RMK ke-12 dan menggabungkan elemen inovasi, kreativiti dan juga teknologi. Dalam projek ini juga dia melibatkan kerjasama antara tiga pihak. Yang pertama pengukir,
di mana peranannya untuk mencipta motif ukiran. Yang kedua adalah pereka tanggam. Peranannya adalah untuk mendigitalkan motif ukiran yang telah dihasilkan. Dan seterusnya, pihak ketiga adalah usahawan Bumiputra, di mana mereka berperanan untuk menghasilkan produk lah daripada projek ini. Ketiga-tiga pihak ni berjaya kita satukan di bawah satu kerjasama dan merupakan salah satu output kepada padanan perniagaan ataupun business matching lah sebagaimana yang diharapkan di bawah projek ini. Hasil daripada ketiga-tiga siri ini, kita berjaya menghasilkan 64 motif ukiran yang telah didaftarkan hak ciptanya dan 14 produk terhasil daripada ketiga-tiga siri ini. Dan produk-produk ini boleh didapati terus dari usahawan-usahawan yang terlibat dalam ketiga-tiga siri ini. Doktor, saya juga melihat MTIB memberi penumpuan dalam aspek promosi dan juga pemasaran. Jadi sebagaimana ianya selaras dengan Teras 2 Pelan Strategik Pembangunan Industri Ukiran Kayu Negara 2030. Jadi mungkin boleh Doktor terangkan. Sebagaimana Teras 2 Pelan Strategik Ukiran Industri Ukiran Kayu Negara, memang ada penekanan tentang promosi dan pemasaran. Dan di antara aktiviti-aktiviti yang kita jalankan, pameran fizikal dalam dan di luar negara. Dan satu perkara yang penting adalah syarikat CTCS Worldwide Sdn Bhd yang merupakan anak syarikat MTIB milikan penuh yang berfungsi sebagai marketing arm untuk mempromosikan hasil produk usahawan Bumiputra di Malaysia ni. CTCS juga telah diberi hak eksklusif untuk menggunakan 64 motif ukiran yang saya sebutkan tadi untuk mempelbagaikan lagi variasi produk dan juga untuk mempelbagaikan aplikasi pada produk-produk kayu di dalam negara. Sekarang kita berada di CTCS Marketplace. Di sini telah mula beroperasi pada awal tahun ini dan produk-produk yang dipamerkan di sini adalah berkonsep atau bertema. Apa yang kita dapat lihat sekarang adalah bertemakan ukir. Dan sebelum ni kita telah mempamerkan produk-produk duduk iaitu variasi kursi. Di sini juga kita ada koleksi eksklusif di bawah jenama Indo. Dan setakat ini telah menampilkan produk-produk seramik dan hotel series. So saya menyeru semua boleh hadir ke CTCS Marketplace dan boleh datang secara walk-in ataupun secara temu janji. Inilah bukti bahawa seni ukiran kayu kita mampu bergerak seiring kemajuan, membina identiti, memperkukuh industri dan mengangkat martabat bangsa. Dengan ini, tamatlah sudah ketiga-tiga siri program aplikasi teknologi pendigitalan dalam pembangunan produk ukiran kayu dengan sokongan Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia. Perjalanan seni ukiran kayu tidak sekadar dipelihara, malah diperkasakan. MTIB bukan sahaja memberi nadi kepada warisan sejarah, malah menjadi jambatan antara pengukir, pereka dan usahawan untuk memastikan setiap motif ukiran kayu terus hidup, merentasi sempadan dan diangkat ke pasaran global. Saya Farin Ahmad. Assalamualaikum.